tidak profesional dan seolah-olah mereka ketandusan idea, ketandusan pandangan, fikiran untuk menceritakan kepada pengundi akhirnya mereka cara mereka bertanding apa yang mereka nak bawa, sehingga mereka sanggup menggunakan gambar-gambar daripada orang UMNO, dan ini kita boleh nilai mereka sampai ke tahap itu. Dan ini jelas menunjukkan bahawa mereka kehilangan modal, kehilangan idea, dan rakyat saya harap khususnya pengundi BICon ini dapat menilai tahap pemikiran mereka. Jadi macam mana untuk menjadi seorang rakyat, kiranya belum diberi kuasa, belum dipilih lagi, sudah cuba menirukan rakyat menggunakan cara-cara yang jelas bertentangan dengan peraturan yang ada. Ini kerana mereka tidak mendapat kebenaran. Kita semua tahu untuk menggunakan orang lain, nama orang lain, kita mesti mendapat konsep keizinan kebenaran, dan mereka telah melanggar tata etika, tata cara pertandingan, dan saya harap pengundi dapat melihat bahawa mereka ini kehilangan modal untuk kempen.